Geng, aku ada beli satu buku geng, 40 hari hijrah daripada Eden Ramli. Okey. Buku ni sangat membantu aku. Sangat-sangat membantu. Recommend dekat korang. Korang kena cuba buku ni. Korang kena cuba. Kena cuba. Aku nak cakap sikit lah. Aku bukan pernah review buku-buku ni sebenarnya. Ya, aku tahu nampak tak kena untuk aku review buku ni. Tapi apa salahnya untuk kebaikan diri aku dengan kebaikan diri korang kan? Buku ni aku boleh katakan padu. Jahat. Tak adalah gurau. Buku ni sesuai sangat untuk orang yang ada niat untuk kembali ke jalan Allah, untuk jadi lagi baik dari sebelum ni. Korang boleh tengok dalam buku ni pelbagai isi yang korang boleh tengok, yang dapat mengajar korang untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum ni. Jadi guys, apa tunggu lagi? Korang dah banyak dah maki-maki aku, kecam-kecam aku. Apa kata korang berubah dengan 40 hari hijrah ni? Buku planner untuk Ramadan. Catatan geng, untuk kita puasa. Niat puasa pun ada, dia bagi dekat dalam ni. Semua komplit. Diary sebulan Ramadan, sebulan puasa geng. Kita kan puasa sebulan. Jadi kalau korang nak order buku ni, korang pergi dekat TikTok Eden Ramli. Nanti aku tag dia. Korang wajib beli. Wajib beli. Dah korang dah maki-maki aku, kecam-kecam aku. Kalau nak berubah jadi baik, korang beli buku ni, baca. Menghayati betul-betul apa isi kandungan dia. Tapi tengok daripada feedback yang customer pernah beli, sedih. Ada yang menangis, ada yang sedih. Selamat berpuasa.